Sekarang kita di Bangi Wonderland. Welcome to our channel. Pagi-pagi dah rasa best. Matahari pun macam senyum sikit. Ashraf datang bawa gelak. Duduk lepak, lupa semua penat. Lagu kita paling gempak, nyanyi kuat sampai bergegar. Ashraf, Fatihah, juga Fawaz, semua masuk. Hello everyone. Say hello. Say hi, say hi. Kita nak pergi mana? Hari ni berapa hari bulan? 21 Jun 2028. Salah, 22 Jun 2026. Kita berada di Bangi Wonderland. Walaupun rumah dekat, tapi this is our first time here. And then let's enjoy. Jom tengok view. Tak boleh. Tak ada je nampak ni, tapi jauh ha. Jom. Let's go. Tapi belakang dulu boleh tak? Orang nak masuk dulu. Adik nak biskut. Tingkat berapa? G. Kita? Okay. Keluar. Apa dia? Mana? Kenapa? Diorang ni lah yang below 85 tu. Kalau timbang tak tinggi. Above, I mean above. Mana dia orang tinggi 110? Ni ha, satu ni. So Kain, kita main semua kan? Kita try semua tau. Nak gambar kat ni? Yeay! Lari kat nenek. Dah. Botol air tak boleh. Kena beli alam. Ni untuk baby. Tidak. Biskut. Dah Amin. Tak air tu, tak air bawah. Tak air. Masuk ni. Nah. Okay. Boleh kenalkan dia tapi seorang je. Okay. Terus sampai di
anda semua untuk merasai suasana. Sekarang kita akan memasuki Bangi Wonderland. Let's go. Kat mana ni? Ini kat mana? Wow. Papana. Oh, sorry. Kita akan sewa 21. Papana. Papana. Onada. Satu setengah dengan situ satu setengah. 200. Satu setengah deposit. 50 deposit. 50 deposit. Yang 원하건 절대 없어 결국엔 넌 변했지 이유도 없어 진심이 없어 사랑 같은 소리 따윈 집어쳐 오늘 밤은 삐딱하게 Ini apa? Ini aja ni. Tarik. Bahasa boleh je. Kakak adik. Tak, kakak adik naik dengan Mbak Min dengan Kak Ain lah itu. Ni korang ni satu ni. Kain kot cukup. Bah. Ya. Sabar bagi naik dulu. Ini sikit tak apa. Kenapa yang belakang tu? Yang belakang tu kenapa? Nah, itu kenapa? Ya itu kenapa tu? Healing. Okey tak okey? Okey. Laju sikit. Anak kita kat sana tu ha. Nampak ah. Ini family ya. Ayah dia. Oh. Ha? Yelah berat. Dia takut tadi kena air tadi. Oh, patutlah. Kau mandi ke? Kenapa? Kenapa? Okey tak? Bertanya okey tak? Okey. Boleh. Tak bagi. Oh, tak bagi power. Cepat. Sekarang kita di Bangi Wonderland. Ini cuaca okey. Dia tadi hujan sana, hujan menyai. Lepas tu dia dah okey sikit, dia ada matahari. Tapi masih ada mendung. So okeylah cuaca. Alhamdulillah Allah memudahkan. Dia sebenarnya kan kita bawa nenek dengan atuk dia untuk jaga anak-anak, tapi nenek dengan atuk dia boleh nak main. Jom kita main pelampung. Jom kita main slide. Ya, atuk.
So tak apalah, kita bagi dia enjoy. Bagi dia. Okay, cuaca dah panas. Mari kita menuju ke atas. Di sini anak meh. Anak meh. Kau sayang meh anak. Kau jatuh kang. Abah mana abah? Wah, yang depan ni lebat betul. Pegang betul. Akak yang belakang lagi lenggang. Yang dua ni, yang ni pegang anak, pegang pelampung. Sudah menuju ke sana. Besok bawah dah mengantuk dah sebenarnya. Cuba. Mana anak-anak? Oh, depan. Depan. Kesian abah. Jom kita naik Vuvuzela tu, yang besar tu. Yang besar gila. Kita naik ramai-ramai orang tu. Abang okey tak? Kita dulu muda-muda boleh lah. Sekarang dah berumur dah. Hai nak naik benda ni kan. Memikir banyak kali. Takut jantung tercabut. Ya, tapi masuk ikut sini naik. Masuk ikut depan tadi. Sekarang kita tengah menunggu mereka. Semua kat atas tu. Tu. Weh, suara paling kuat. Oh. Pagi-pagi dah rasa best. Matahari pun macam senyum sikit. Ashraf datang bawa gelap. Duduk lepak, lupa semua penat. Lagu kita paling gemar. Nyanyi kuat sampai bergegar. Ashraf, Fatihah, juga Fawaz. Semua masuk sama-sama. Lagu kita paling gemar. Tak pakai diriku rendah.
Sekarang kita nak balik. Lepas tiket semua yang kosong. Kita dah balik. Nak balik. Kita dah penat. Sekarang pukul 4 lebih dah. Tadi kita main banyak tau. Main slide. Tapi kat atas ni tak boleh record. Dia memang tahu ketat. Kat sini tudung kena masuk dalam kalau nak main slide. Dah. So sekarang ni kita nak balik. Kita dah penat. Nak siap makan. Anak kita pun dah masing-masing dah bad mood. So ayolah kita pulang. Sudah pengembaraan kita. Thank you to Banga. Thank you. Sebab dapat tiket RM10. Okay, sebab tiket RM10 sebabkan harganya sebab harga RM10 kita boleh pergi ya. Kalau kat rumah dekat dia tak sampai. Cuma takkan sampai dah. So sekarang yang pergi semua pergi kecuali Atira, Alia dan Syafiq. Atira sebab dia belajar. Shout out to Idris. Lepas tu Alia dia baru lepas bersalin, so dalam masih berpantang. Dan Syafiq tak boleh lah enjoy, bini dah lepas bersalin nak main-main guling-guling pula. So kita pergi kita je main ada. Right, so kita nak pulang. Sekarang kita nak ambil kat lokal. Disebabkan video tadi tak dapat kan, gegar-gegar, so kita record sampai habis. Ada lagi? Dah? Dompet ni. Hello.
Sandu Lagoon pula. Pada siapa pula nak belanja? Awak teh pula. Yeah. Masa ni nak naik? Dekat sini kan? Dia memang ada lah. Dia akan timbang setiap kali nak naik. Setiap game tu dia ada tinggi dengan dia punya berat. So kalau berat sangat lebih daripada 90 kilo tak ada. Ada game yang tak boleh main. Ada game yang boleh main, ada game yang tak boleh main.